Bayangkan esok tiba-tiba krisis datang, gaji tertangguh, harga barang naik mendadak. Adakah anda bersedia atau hanya panik menyesal? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Bersedia sebelum krisis bukan soal takut, tapi strategi. Ia bermula dengan memahami aliran wang anda, simpanan kecemasan dan pelaburan yang selamat seperti emas atau dana kecemasan. Ramai orang hanya sedar bila krisis melanda, kad kredit penuh, simpanan tiada, hutang menimbul. Bila itu berlaku, peluang menstabilkan kewangan makin menipis. Mulakan langkah kecil hari ini. Sediakan simpanan 3 ke 6 bulan perbelanjaan. Kurangkan pembaziran dan labur dalam aset yang tahan inflasi. Kunci ialah konsisten, bukan drastik. Setiap hari berlalu tanpa persiapan adalah risiko besar. Lagi lama tunggu, lagi sukar nak pulih bila krisis datang. Jangan tunggu menyesal baru nak mula. Ambil tindakan sekarang. Semak kewangan anda hari ini. Mulakan tabung kecemasan atau beli emas kecil-kecilan. Satu langkah kecil hari ini boleh selamatkan masa depan anda. Ingat, persediaan awal memberi ketenangan. Mulakan hari ini dan hadapi masa depan dengan yakin. Okey, baik tuan-tuan yang ada berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.